I balik Ipoh, my wife punya kampung. KL je. Saya balik Sungai Petani. Saya di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Bersuami balik Melaka. Saya kat KL je. Tak pergi mana-mana pun. Ke Perak. Sebelum drive, make sure semua kereta dah servis. Keadaan kereta okey ke tak. Rancang perjalanan anda dengan baik. Drive safely. Berhati-hati jalan raya. Sentiasa alert jika kena berhati dengan keadaan sekeliling. Kalau mengantuk, sila berhenti seketika untuk rehat. Saran saya yang paling penting, jangan guna telefon semasa memandu. Alright, semasa untuk musim perayaan ini, jom kita praktiskan 5 tip ini. Pastikan anda merancang perjalanan dengan sebaiknya. Kalau anda bercuti atau melancong, make sure ambil travel insurance ataupun kalau anda memandu, pastikan kereta anda dilengkapi dengan insurance coverage yang secukupnya. Cek kereta dengan motor anda, pastikan tayar, lampu, brake fluid semua cukup. Dapatlah rehat yang secukupnya dan berhati-hati di jalan raya sentiasa. Jangan lupa download Digital Roadside Assistance App daripada insurans anda. Kami daripada Persatuan Insurans Malaysia ingin mengucapkan semua Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.